Kalau orang yang dah mati telefon kau tengah malam, kau berani angkat tak? Telefon aku berbunyi, masuk panggilan WhatsApp, nama yang tertera di skrin. Wati, hello Wati. Malam-malam ni ada apa? Kataku sambil ketawa kecil, tak ada. Saja je, bosan, jawabnya tenang. Tiba-tiba Wati bersuara, Nur, kau nak dengar satu kisah tak? Tapi masa aku cerita nanti, kau tak boleh potong langsung. Entah kenapa bulu tengkuk aku berdiri, Baik, jawab aku janji. Wati mula bercerita, perlahan. Satu demi satu, kisah yang buat dada aku sempit dan nafas aku terasa berat. Aku nak bertanya, aku nak menyampuk, tapi aku tahan. Sebab janji. Tiba-tiba, panggilan terputus. Wati. Aku terus WhatsApp dia, kenapa matikan call? Cerita tu macam tergantung. Tiada balasan. Malam itu berlalu dalam sunyi. Keesokan harinya, aku terima panggilan daripada Dayah, Nur. Jangan terkejut, suaranya bergetar, Wati. Dah meninggal seminggu yang lalu. Aku terduduk, tak mungkin. Semalam dia telefon aku. Dayah diam seketika sebelum berkata, Nur, nombor Wati tak aktif sejak hari dia meninggal. Perlahan-lahan aku pandang telefon aku. Nama Wati masih ada di senarai panggilan masuk. Dan kisah yang diceritakan malam tadi belum pernah diceritakan kepada sesiapa.